Okey, hari ni nak pergi berjalan-jalan dengan menggunakan Fortuner. So saja jalan-jalan. Ni tempat saya datang ni macam tempat baru. First time saya datang sini. So tak tahu nak ni taman nampak interesting sikit lah. Dia padat. Penduduk kat sini semua padat, ramai orang, ada banyak kedai. Nak tengok macam mana. Ni testing pakai iPhone buat recording masa driving. Of course saya pakai holder lah. So pasal pakai holder ni dia selamat sikit. Keselamatan jalan raya tu penting. So kita cuba try ambil video, tengoklah apa yang ada kat sini. Taman dia ada Shell lah. Not bad. Okay, ada Shell. Sebenarnya nak recording video, Fortuner ni dia ada front and rear camera, tapi tak tahu lah Fortuner ni walaupun beli high spec ke apa kan, dia orang bagi jenis video recorder dia kan, front and rear tu macam outdated sikit sebab tak boleh record voice. Yang macam kita beli yang 200, 100 lebih yang OEM punya brand kan, brand-brand macam tu ada yang boleh record voice sekali, masa bercakap dalam kereta pun ada. So yang tu canggih sikit lah kalau kita beli kan. Tapi yang macam ni dia macam lacking benda ni lah. Dia macam tak user friendly lah. So bila I record nanti kena voice over pula. Jadi pasal tu saya malas nak guna dashcam yang datang sekali daripada Toyota untuk Fortuner. Saya guna iPhone lagi senang lah sebab boleh cakap, lepas tu boleh recording lagi macam-macam. Okey, untuk pengetahuan semua, ni Taman Selayang Berjaya. Sikit aje lah nak buat tour, nak testing buat video ni, so that future video kalau saya pergi mana-mana, merantau ke ataupun jalan-jalan ke, pergi highway ke, saya ambil video. So senang nak buat content lah. So macam tu lah planning saya. So far iPhone ni dia ada, apa orang kata, video tu kalau dia goyang sangat dia boleh balance up lah. Dia lupa dia boleh function. So dia ada benda tu. Jadi kereta ni banyak, dia ada bumper kan, so dia banyak bergoyang. Lepas tu masa editing nanti nak tengok dia ada banyak goyang ke tidak. Tapi Fortuner ni dia rough lah. Nak katakan bawa kereta ni bukan apa orang kata macam comfortable macam bawa BMW, tapi dia macam rugged. Dia 4x4, dia khas untuk macam jalan kasar-kasar semua kan, tapi I pakai untuk bandar je. So sekarang I buat rounding taman ni. Sekarang pukul 5.10 petang. So semua orang balik kerja, dah nampak trafik dah. Ada banyak kedai kat pasal sini. Semua dah season lah, tempat ni semua dah season kot. Ada klinik medik lagi. Farmasi, ada macam-macam farmasi. Okay, ada bake with yen. Ada kedai hardware pun ada. Okay, apa lagi kat sini? Caring pun ada. Kedai repair kereta banyak. Pasar harian pun ada sebelah kanan. Lepas tu FNC, Ninja, 4D pun ada, Magnum, KK Mart pun ada. Wow, comel lah taman ni.
tengok lagi, kita pergi lorong-lorong yang lain. Cuba tengok tempat-tempat lain semua ada apa. Okay, tadi saya ada pergi dekat Shell kan, jual air kelapa pun ada. Yang sedap ni, kalau masa time petang-petang ni kita minum air kelapa yang sedap. Kedai Cina suka ramai, left and right pun ada banyak. Okay. Dekat Shell pun ada kedai kereta, biasalah petrol station mesti ada kedai kereta. Mr. DIY pun ada. Klinik kanak-kanak Chan. Lepas tu banyak klinik kat sini. Hardware pun ada. Saya tumpukan dekat sebelah kiri. Speedy pun ada. Lepas tu saya pergi pula sebelah kanan nanti. Macam-macam lah pastry, kedai kek. Siapa sambut hari jadi semua senang beli kek lah. Hong Leong Bank pun ada. Wow. Okay. Taman ni memang dah, orang kata dah season lah. Apa lagi ya? Okay. Saya nak pergi jauh sikit. Okay. Saya nak pergi jauh sikit. Katakan go towards the right hand side. Ni recording cincai-cincai saja. Saja nak testing. Macam kereta dia berhenti macam ni pula. Okay. Sekarang jalan macam kesesakan dah mula lah. Sebab ramai yang balik pukul 5, pukul 4 semua dah. Kita balik awal kot. Banyak kita. Okay, pergi jauh sikit. Ujung sana nampak bangunan besar. Yang itu Selayang Mall. Tapi sebelum tu sebelah kanan saya sekolah. Sekolah Selayang Jaya kot. Selayang Jaya. Selayang Jaya. Selayang Jaya. Sekolah lagi kat sini. Okay. Ujung sekali tu, yang bangunan besar tu Selayang Mall. Dia ada mall pun. So saya nak pergi kawasan mall itu. Saya nak tengok ada anything interesting tak. Kat sana ada kedai-kedai apa lagi. Yang ni Selayang Jaya, Taman Seri Melati, Selayang Indah, Taman Desa Bakti. Semua ni kawasan-kawasan Selayang lah. So okay, saya nak menuju ke kawasan sana. Kena tunggu trafik lah sebab tiba-tiba banyak trafik kan. Okay. Ada loji pun kat sini. Okay. Tepi-tepi sebelah kanan ni semua ada banyak gerai. Beli kuih-kuih semua senang. Kadang-kadang berpisang. Macam-macam lah sekarang ada. Tapi saya tengok trending sekarang makanan gorengan Korea banyak. So ada diversification sikit lah. So senang sikit lah nak cari makanan semua. Okay lah, macam makanan petang kan. Ini Selayang Mall. Okay. Ini Selayang Mall. Mungkin saya nak round Selayang Mall ni. Saya akan turning on the right hand side. Tengok macam mana. Nanti saya pergi satu round besar. Daripada belakang saya menuju ke hadapan. Lepas tu kita boleh tengok apa-apa yang ada dekat kawasan sana. Okay. Dah ada ramai saya masuk lah. Sideway Selayang Mall. So sebuah kereta macam ni. Ok, ni bahagian belakang. Ada padang dekat kawasan perumahan ni.
sebelah Senayan Mall ni ada kedai Shoplock tu kan. So bermula dengan Cross Senayan Mall lah, lepas tu Waiplay Mall, ada Sushi King. Dalam Senayan Mall ni saya rasa ada banyak kedai pun, Subway, Gigi Coffee, macam-macam ada lah. Promosi hebat hari-hari pasti ada punya. Lepas tu Happy Home pun ada. Tempat ni memang saya rasa famous kot. Ada banyak-banyak barang harian kegunaan rumah. Pawn Exchange, 7-Eleven, Family Mart, 7-Eleven lah. Lepas tu US Pizza, Pizza Hut pun ada. Kenangan Coffee. Okay, Kenangan Coffee. Kenangan Coffee. Okay, Kenangan Coffee. Mixi pun famous sekarang kan. Banyak kat sini. Yang ni traffic jam pasal bila kita pergi sebelah kanan, dia akan menuju ke satu lagi supermarket. Nanti tunggu sekejap. Okey, nanti boleh guess lah kenapa bila sebelah kanan ni banyak sangat kenderaan kan. Tapi Senayan Mall ni pun tadi saya pergi kan, memang dalam tu okey lah. Memang ada banyak kedai, kebanyakan kedai pakaian. Tapi dia ada Hero Mart, dan dia macam supermarket Giant macam tu lah, lebih kurang kan. So dulu Aeon, lepas tu Hero Mart take over. Okey, ni lah sebelah kanan saya nak tadi. Sini ada kedai elektrik, barang elektrik. Lion Mas. Kedai pertama ni Lion Mas. Yalah, Lion Mas. Lepas tu sebelah dia ada lagi lah kedai elektrik banyak. Tapi nama kedai ni dia tak tulis. Oh, Yuheng. Yuheng Electron ni pun famous juga. Sebelah Yuheng ada Sengheng. Semua kedai-kedai macam ni banyak. Saya tengok dekat Expo Mid Valley macam tu kan. Ada diorang buat expo, saya pernah tengok nama kedai-kedai ni. Inilah supermarket yang saya cakap, Maidin pun dekat sini. So selain ni pun memang boleh katakan famous lah. Ada banyak apa kedai. Farmasi pun macam-macam ada. Okay, Petron pun ada. Ini dah satu round besar saya buat tadi dekat Senayan Mall. Sekarang saya nak pusing balik. Saya rasa itu saja saya nak kongsi hari ni, sebab saya nak buat just cincai segi video ni. So, see you all next time lah. Bye.